Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Akhirnya, selepas kita menanti sekian lama, kes perbicaraan saman Tun Dr. Mahathir ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun bermula. Dan siang tadi, kita menyaksikan buat pertama kalinya 6 kotak yang disebut-sebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu datang tiba ke mahkamah. So, apa cerita 6 kotak tu ya? Lain macam betul kes kali ni kan? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang Tun Dr. Mahathir Mohamad telah bertindak menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan satu ucapan beliau dalam salah satu majlis yang viral pada tahun 2003 dahulu, di mana Tun Dr. Mahathir telah menyaman Datuk Seri Anwar atas tuduhan Datuk Seri Anwar telah memfitnah beliau. Konon-kononnya selama 22 tahun berkuasa, beliau telah menggunakan kuasa itu untuk mengayakan anak beranak, kaum kerabat, kaum-kaum rapat dan sebagainya. Di mana Tun Dr. Mahathir telah menyaman Datuk Seri Anwar pada bulan Ramadan 2023. Saya ingat lagi sebab saya buat video itu pada ketika masa itu baru lepas solat maghrib nak pergi ke solat isyak, dan masa itu memang kita menanti-nantikan sebenarnya reaksi Datuk Seri Anwar berhubung dengan perkara itu. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, selama dekat 2 tahun lebih ini memang tak ada respon apa sangat dari Datuk Seri Anwar, melainkan beliau pernah cuba untuk menggugurkan kes saman tersebut atas alasan saman Tun Dr. Mahathir itu telah mencemarkan reputasinya dan juga menggalakkan perpecahan kaum menjelang pilihan raya negeri 6 negeri pada tahun 2023. Entah apa kaitannya perpecahan kaum dengan saman Tun Dr. Mahathir itu pun saya tak pasti, sebab rasa-rasanya Tun Dr. Mahathir tak sebut pasal kaum ke apa-apa ke, tak ada. Ini lebih kepada engkau dah finah aku sama engkau. Tak ada kena-mengena dengan PRN ke apa-apa ke dan sebagainya kan. So naturally memang Datuk Seri Anwar gagal lah untuk membatalkan saman tersebut, dan pada hari ini 21 Oktober 2025 sesi perbicaraan saman tersebut telah pun bermula, di mana prosiding perbicaraan itu telah didengar di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Donald Joseph Franklin. Dan pada pagi tadi kita menyaksikan yang Tun Dr. Mahathir telah tiba ke perkarangan Mahkamah Tinggi Shah Alam lebih kurang jam 9.45 pagi. Dan basically ramai yang ternanti-nanti kod-kod kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim turun padang, turun ke mahkamah untuk perbicaraan hari pertama ini. Tetapi sampai kesudah beliau tak muncul-muncul lah. Dan hasil kajian saya, hasil pencarian saya mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim terlibat dalam satu forum bersama-sama dengan PNB di Ibu Kota. So saya faham, mungkin ada di kalangan penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir ataupun mereka yang menentang Datuk Seri Anwar akan kata yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini penakut, tak nak datang, tak nak turun padang, tak berani dan sebagainya. Tetapi anda kena faham, bila perbicaraan saman ini tuan-tuan dan perempuan, orang yang menyaman dan orang yang disaman tak perlu berada di mahkamah sepanjang masa setiap kali perbicaraan berlangsung. Tak perlu pun, sebab ada pasukan guaman yang akan mewakili mereka. Mereka hanya perlu berada dekat mahkamah sekiranya tiba masanya, tiba giliran mereka untuk disoal balas sama ada oleh peguam yang mewakili mereka ataupun peguam yang mewakili pasukan lain. So, Datuk Seri Anwar punya giliran bukan hari ini. Hari ini Tun Dr. Mahathir yang punya giliran. Beliau akan menyampaikan keterangan selaku saksi utama, dan insya-Allah bila perbicaraan bersambung pada lusa 23 bulan, Tun Dr. Mahathir akan sekali lagi hadir untuk disoal balas oleh pasukan guaman yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, kehadiran Datuk Seri Anwar tidak diperlukan pun pada hari ini. Maka kita tak payahlah kata, oh Anwar penakut lah dan sebagainya kan. Memang dari satu segi kita tempted untuk cakap macam tu. But memang prosedur is prosedur. Anwar tak perlu berada pun dekat mahkamah. Jadi kita tak payah perbesarkan hal itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ada 3 perkara menarik dalam perbicaraan pada hari ini. Yang pertama, ketika memberikan keterangan selaku saksi utama, ketika orang kata apa, memberikan keterangan terhadap dokumen yang setebal 58 surat, Tun Dr. Mahathir telah mendakwa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini merupakan pathological liar ataupun penipu bersiri. Di mana kata Tun Dr. Mahathir, sekian lama, selama 27 tahun, Anwar sentiasa memburuk-burukkan nama beliau, memfitnah beliau untuk orang kata apa, mengayakan anak-anak lah, kroni dan sebagainya, tetapi tak pernah bagi bukti. Cuma kata Tun Dr. Mahathir, masa mereka bekerjasama untuk PRK Port Dickson dulu, tak ada pula Anwar cakap macam tu. Tiba-tiba hilang pula. Tengok-tengok bila dah tak satu geng,
cakap balik benda yang sama pada ketika itu kan. Ulang balik benda yang sama. Luka kecil dah tak ada lagi dah. So, Datuk Tun Dr. Mahathir itu menunjukkan bahawa beliau ini pathological liar. Seorang yang memang tidak ada prinsip sebenarnya. Dan dalam masa yang sama juga, Tun Dr. Mahathir kata selama ini ketika Anwar berjumpa Hong Kong, no point pun anda kata kalau nak saman sebab yelah dia tak ada kuasa apa-apa. So macam mana nak buktikan apa yang cakap? Tetapi sekarang ini kata Tun Dr. Mahathir, Anwar ialah Perdana Menteri. Beliau ada pegang segala benda kerajaan ini. Polis dia pegang, SPRN dia pegang, Menteri Kewangan pun dia kan. So dia ada segala ruang dan peluang untuk membuktikan setiap tuduhan itu. Jangan main pakai tuduh tapi tak ada bukti. Tetapi itu yang berlaku. Anwar tuduh tapi tak ada bukti. Maka oleh kerana itu kata Tun Dr. Mahathir, kau dah melampau lah. Engkau dah PM kot. Kalau kau dah PM pun gagal untuk membuktikan apa-apa, dan aku saman kau. Meh, tunjuk bukti itu kat aku masalahnya kan. Dan menyebut tentang bukti itu, tadi kita nampak ada 6 kotak yang selalu dilaung-laungkan oleh Datuk Seri Anwar itu tiba dekat mahkamah. Dibawa oleh petugas mahkamah dan juga pasukan guaman. Apa kandungan 6 kotak itu, kita akan nantikan pada 23 bulan lah. Sebab tadi memang tidak dibuka pun apakah isi kandungan kotak-kotak itu. Kita pun tak tahu apakah dokumen dalam tu ke, apa ke, tak pasti sebenarnya. Cuma yang pasti memang ada 6 kotak telah dibawa ke mahkamah pada pagi tadi. Dan prosiding pada siang tadi hanya berlangsung lebih kurang setengah jam kerana Tun Dr. Mahathir hanya sempat menjawab 3 soalan sebelum beliau memaklumkan yang beliau tak larat untuk teruskan prosiding pada hari ini kerana beliau baru lepas makan ubat. Walaupun beliau itu sihat tetapi beliau masih ada keletihan sebab baru makan ubat dan sebagainya, maka beliau telah minta tangguh dan obviously pasukan guaman Datuk Seri Anwar tak ada halangan. Datuk Donald telah menangguhkan prosiding itu pada 23 bulan untuk sesi soalan balas oleh pasukan guaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas Tun Dr. Mahathir. Jadi, untuk menjelaskan tentang apakah yang berlaku pada hari ini, saya rasa eloklah untuk saya sampaikan kepada anda ucapan ataupun penjelasan yang telah dibuat oleh peguam kepada Tun Dr. Mahathir, iaitu sahabat saya, Saudara Muhammad Rafiq Rashid Ali. Jumpa tonton. Hari ini seperti mana semua tahu, 21 hari bulan Oktober 2025 hari Selasa. Sebenarnya hari ini merupakan hari pertama perbicaraan saman yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini hari perbicaraan yang pertama. Tun telah hadir ke mahkamah. Tun telah beri keterangan utama dalam sesi pemeriksaan utama. Tun telah memfailkan juga penyata saksi beliau. Tun Dr. Mahathir secara asasnya telah menyatakan bahawa beliau mengambil tindakan ini terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana pada beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menipu dan menyatakan fitnah terhadap beliau. Kononnya semasa pemerintahan Datuk Seri Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir telah memperkayakan dirinya, telah memperkayakan anaknya, telah memperkayakan krominya dan sebagainya. So Tun telah bohong Anwar Ibrahim untuk tunjukkan bukti. Tun kata sehingga sekarang tidak ada bukti dan diteruskan saman tersebut. Hari ini sesi yang pertama selesai. Tun baru saja kembali ke pejabat dan akan datang balik ke Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 23 Oktober 2025 untuk sesi pemeriksaan balas, di mana kali ini pada 23 bulan Oktober pula peguam-peguam yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bangun dan bertanyakan soalan-soalan balas terhadap Dr. Mahathir. So, pada semua rakyat Malaysia, Tun mengucapkan terima kasih atas doa dan merakamkan penghargaan kepada sokongan terhadap beliau. Tapi ini adalah satu perjuangan untuk menunjukkan bahawa kebenaran itu mesti sentiasa dipertahankan. So kita tunggu pada 23 hari bulan, dokumen-dokumen itu akan ditanyakan soalan-soalan kepada Tun, dan saya percaya dengan doa anda semua, dengan sokongan anda semua, Tun kita harapkan boleh membawa dan memenangi kesnya di mahkamah. Dipulangkan pada mahkamah untuk tentukan. Tapi yang pasti adalah Tun masih lagi utuh, masih lagi teguh dan masih lagi mempertahankan hak beliau. Kalau siapa yang memfitnah beliau, terutamanya seorang Perdana Menteri, Tun akan mengambil tindakan. Satu lagi soalan, yang 6 kotak tadi pagi itu boleh ceritakan sikit? Yang itu 23 April kita akan tahu bila soalan itu ditanyakan di mahkamah oleh peguam bicara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim. So sekarang ini berdasarkan kepada keterangan Rafiq, memang game on. Segala-galanya akan bermula. So mungkin inilah tuan-tuan dan puan-puan penutupan kepada satu saga politik Malaysia yang begitu panjang, yang begitu lama, yang seolah-olahnya tidak ada kesudahannya. Dulu saya ada sebut, ini peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menutup segala keraguan terhadap tuduhan-tuduhan yang beliau lemparkan selama ini. Selama 25, 26, 27 tahun, even sampai sekarang pun, beliau melemparkan tuduhan demi tuduhan ke atas Tun Dr. Mahathir secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maka pada kali inilah
memang patut berlaku penutupan kerana ramai pejuang reformasi yang termakan dengan tuduhan-tuduhan oleh Datuk Seri Anwar itu. Ada yang telah meninggal dunia pun. Ada yang telah berpaling tadah tidak mau menyokong Datuk Seri Anwar pun. Jadi sekarang inilah buktinya, inilah peluangnya untuk Datuk Seri Anwar membawa tuduhan-tuduhan itu, membuktikan tuduhan-tuduhan itu benar dan benar belaka. Tapi itulah, sekarang ini kita nantikanlah perbicaraan ini, apa yang akan berlaku dan berlangsung. Seandainya, saya tak yakin perbicaraan ini akan tamat dengan awal. Tapi itulah, seandainya kalau perbicaraan ini berakhir dan Tun M didapati betul melakukan perbuatan yang dituduh itu, which is kalahlah dalam saman ini kan, maka segala apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar vindicated lah. Tetapi persoalan saya kepada para ahli cukai, bagaimana kalau Tun M menang saman ini? Anda dah bersedia ke? Naga pun kita lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Di Malaysia, Nas, Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.